Mana baju si? Aduh. Aku mau terberak masalah ni. Mana dia ni? Irfan Daniel. Foto video call ni. Hello. Di mana kau? Cepatlah sikit. Ya, kejap. On the way sana. Di mana kau? Ya, cepat. Okey, aku nampak sah. Kejap. Okey. Bye-bye. Okey, Mira. Ya. Ya, rindunya tengok dia tadi. Kan I borak dengan you buat masa muka je tadi. Ya. So, macam you tahu lah. Lagi 2 tahun nanti, I bawa you jumpa parents I, okey? Ya, tak kisah pun. Faham. You dah jumpa family I yang belah sana tau, yang Sepanyol. Ya. Yang kan, I mix sebab family I semua orang India. Ya Allah. You je kan? Taklah, I nak tahu apa yang you nak cakap lagi. Jom cepat, come. Mira. Who's that guy? Jom. Ni kawan I je. Siapa ni? Tak awal, tak kenal. Aku boyfriend dia. Boyfriend dia? Siapa dia? Tak ada, I tak ada boyfriend. Maksud I bukan boyfriend you? Haish. I tak Mira, kenal dia. you ucap you outstation. Outstation apa ni? Kenapa you nak tinggi-tinggi suara pula? No. I tak tinggi suara. Betul, I tak kenal dia. Okay, nama dia siapa? Nama kau siapa? Bagi tahulah. I tak kenal. Okay, nama dia siapa? Mira. I bukan nama Mira kan? Nama I kan Mira binti Sulaiman Abdul Khairi. Itu bapak saya. Khairi tu bapak saya. So, tak ada apa-apa. I memang tak kenal dia. Maybe coincidence je kot. Wait. Apa ni? Kenapa ni? Apa ni? You tak bagi tahu I pun. Ini siapa? Girlfriend aku. Apa yang cakap ni? Girlfriend? Oh, bukan. Ya. God. Oh, ini kan girlfriend you yang cakap yang... Girlfriend? Dengar tadi cakap. Itu kan yang kau cakap yang kau call tu yang kau mengadu. Dia bermasalah tu. Ni. Yang nak mau kahwin sama kau tu. Oh my god, teruk perangai. Nak kahwin dah? Mana dia tak ada pun. Iya. Sebelum ni I nampak pakai cincin. You diam jap sebab you comel tau. Tak. Asal puji dia. Kita kan best friend je. Yang kau menjelas Kejap. Kalau you nak marah I, dia ni siapa bagi you? Kenapa you berdua dengan dia? Hey, before kau teriak saya, who's that guy? Kita orang kawan je. Ini pun kawan. Kawan apa sampai mau kahwin? Dia mengadu. Siapa nak kahwin? Tak ada siapa setuju nak kahwin. Jadi kalau kau nak mau kahwin dengan dia, kenapa kau jealous? Dia sama aku. Mana ada jealous dah dia nak marah. Sekejap, apa benda ni korang? Tak, saya confused. Ni orang Sabah orang KL ni? Mix. I think this is enough. Putuskan je lah perempuan macam ni. Dah lah betul malu mau Kau kahwin. diam kejap boleh tak? Kau tu mau siapa kahwin, je? Tapi kau tu nak sedar diri. Buat cara mau kahwin lah. Kalau saya tahu mau kahwin, kenapa menggatal dengan jantan? Tak cukup satu jantan kah? Oh, I orang ketiga selama ni? Tak ada kedua, tak ada ketiga. Tante ada nombor 4, 5. Maybe, we don't know. Enough, both of you. Enough. I said enough. Move on je Devan, kau dengan aku je lah. Itulah lama setelah aku sama kau. Bagi kau balik. single, Ni Bagi balik. Jantan. Kau nak sangat ke? Kau ingat aku hamak sangat ke cincin murah kau ni? Aku nak. Mas. Aku jual balik, okay? Aku jual. Boleh jual lah benda tu. Tak apa, ada lagi 2. Tinggal je dia ni. Kedekut. Kau ingat tu aku nak sangat ke dekat kau? Duit makan kau. Shut up. Tu aku yang Your bayar. mouth. Enough. Fae, jom. Gimana? Jalan. Acarlah jantan ni. Jalan, Fae. Siut. Perempuan. Kau tu yang gatal. You tak payah tinggi suara depan I orang. tak tinggi suara pun, memang Jom suara balik. I macam ni. Jom balik. You tak payah ikut I lah. You pun sama je. Baju coklat. Hai, sorry lambat. Minum supaya kasih tenang sikit perasaannya. Aish. Apa ni? Orange juice. Buat kulit makin gelap. Vitamin C. Vitamin C. Okay. Dah.
macam ni aku bawa kau jumpa ni kan sudah problem aku. So yalah banyak benda so aku bagi. Dia cakap aku ndak, kalau mau cakap aku ndak effort. Oi banyak benda aku bagi dia, cincin aku bagi dia, everything they want. Tapi bila aku cakap pasal mau kahwin ni, dia tiba-tiba jadi. Sekarang kau tak perlu tanya lah sebab apa dia jadi begitu. Pasal Tuhan sudah tunjukkan benda busuk. Pan, dia umpama begini Pan, bangkai. Kalau kau simpan lama-lama dia tetap akan mengeluarkan busuk. Begitu dia punya perbuatan. Dia simpan manapun, dia sorokkan macam manapun dia punya sikap tuh, tetap akan tunjuk. Tetap akan terbukti one day. So just enjoy, just menikmati sejak penipuan tuh. Better kau sakit disebabkan kebenaran daripada kau bahagia di atas penipuan. Kan? Tapi kalau bagi kau lah kan, patutkah aku kasih tinggal ya dia? Tinggal lepas sedangkan belum kahwin dia boleh buat begitu, apalagi sudah kahwin nanti. Kalau kesian anak-anakmu kak, kan kahwin nih Pan, bukannya hal yang orang boleh bawa main-main. Itu kira penghujung punya hidup tuh kan, lah permulaan hidupmu yang sebenar. Dia beza dengan perempuan. Perempuan bila kahwin itulah pengakhiran hidupnya. Lelaki bila sudah berkahwin itulah permulaan hidupnya. Dia beza. Di situlah kau boleh bertanggung jawab. Di situlah kau diuji macam-macam, dan dari segi keuangan, orang ketiga. Banyak fase aku perlu lalui. So aku rasa bukannya aku memburukkan dia. Berdasarkan aku tengok tadi tuh, dia sendiri aku ikut boyfriend di depan jantan tuh, aku rasa. Paham. Aku sebagai kawan lu Pan, just nasihat. Tak dengar itu case dari kau lah, mau ikut atau tidak? Kalau cakap pasal kahwin kan, kita berkawan pun lama so kan. Kenapa? Ya kau tersenyum. Anda? Oke, lepas tu kalau kita berkawan lama kenapa? Beta aku sama kau. Aku baru mau tanya kali emoji coklat tadi tuh Pan. Gara-gara kau macam jual mahal sama aku. Dia pun curang tadi tuh kalau ikut kan. Nah. Oh ya aja lah. Kenapa kau kawin sama aku? Malu orang. Sebab kan kita kan lama so berkawan. So beta kita sama-sama. Oke, bagi sebab reason untuk kau kawin sama aku kenapa?